Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua peserta yang mengikuti persidangan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada penganjur atas ruang untuk saya berkongsi pada hari ini. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah integrasi kecerdasan buatan iaitu AI dalam sistem kehakiman syariah Malaysia ke arah pentadbiran keadilan Islam yang cekap dan berwibawa. Apa yang kita terokai ini ialah bagaimana AI boleh berperanan sebagai alat sokongan yang membantu mengatur maklumat, mempercepat proses pentadbiran, meningkatkan ketelusan dan menyokong kepada akses keadilan. Dengan kata lain, kita mahu memastikan bahawa Mahkamah Syariah kekal relevan, responsif dan dihormati dan bukan sahaja kerana autoriti undang-undang tetapi juga kerana kecakapan dan kewibawaan pentadbirannya. Pandangan saya adalah seperti mana yang dipaparkan. Seterusnya saya beralih kepada pengenalan. Untuk memahami keperluan integrasi AI, kita perlu melihat realiti semasa bagaimana operasi di Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah hari ini berhadapan dengan peningkatan jenis dan kerumitan kes, terutamanya dalam bidang kekeluargaan seperti hadanah, muta'ah, hadis pencarian dan sebagainya. Kes-kes ini bukan sahaja memerlukan penelitian dari aspek undang-undang, tetapi juga dari sudut ataupun dari faktor sosial, psikologi dan kebajikan kanak-kanak yang sering memerlukan masa dan tenaga yang besar daripada hakim dan pengamal undang-undang. Pada masa yang sama, dokumen dan bukti digital semakin mendominasi. Mesej WhatsApp, rakaman suara, email, transaksi bank, CCTV, gambar dan media sosial. Semua ini perlu dibaca, dianalisis dan dibandingkan dan selalunya tanpa sistem automasi data. Selain itu, Mahkamah Syariah juga berhadapan dengan variasi amalan antara negeri-negeri yang merupakan ciri struktur Mahkamah Syariah di Malaysia. Walaupun ini memberi ruang ijtihad di antara negeri, ia kadang-kala menyebabkan kekangan dari segi keseragaman prosedur dan standard pelaksanaan. Kebergantungan masih tinggi kepada semakan manual oleh hakim, pegawai suluh, pendaftar dan pegawai mahkamah. Maka beban perancangan kes, penyusunan dokumen, penyemakan fakta dan penyediaan draft perintah mengambil masa yang panjang. Justru realitinya bukan kerana Mahkamah Syariah tidak cekap, tetapi kerana keperluan dan maklumat yang perlu diurus hari ini jauh lebih kompleks berbanding 10 atau 20 tahun dahulu. Inilah ruang di mana AI boleh berperanan sebagai sokongan dan bukan sebagai pengganti. Sebelum kita pergi kepada bagaimana AI boleh membantu Mahkamah Syariah, kita perlu memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan AI itu sendiri. Di mana AI ini merupakan sistem komputer yang direka untuk meniru kaedah manusia berfikir, membuat analisis dan menyelesaikan masalah. Sejak diperkenalkan secara rasmi pada tahun 1965 di Dartmouth Conference di Amerika Syarikat, AI berkembang menjadi salah satu pemacu utama dalam revolusi industri 4.0. Dalam konteks global, AI telah digunakan dalam beberapa sistem kehakiman, misalnya di China memperkenalkan Smart Court, Brazil menggunakan sistem Victor, dan Amerika Syarikat pula menggunakan e-discovery. Walaupun berjaya meningkatkan kecekapan, negara-negara ini juga menghadapi persoalan ketelusan algoritma, keselamatan data dan isu bias yang menjadi peringatan penting kepada kita. Situasi di Malaysia, kita mendapati bahawa Mahkamah Syariah telah memulakan transformasi digital dengan baik sejak awal tahun 2000 melalui pelaksanaan seperti e-syariah, e-nafkah, e-FOS, First Order Suluh
prosiding dalam talian dan yang terkini di Sarawak iSyariah, iaitu melaksanakan sistem Code Recording and Transcription iaitu CRT yang menjadikan pengurusan lebih sistematik. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan bahawa kebanyakan inovasi tersebut masih beroperasi pada tahap automasi pentadbiran dan belum mencapai tahap integrasi AI dalam bentuk analitik dan sokongan keputusan. Jurang ini menunjukkan keperluan mendesak untuk menilai kesesuaian dan potensi penerapan AI dalam kehakiman syariah di Malaysia. Seterusnya, hadirin yang dihormati sekalian, saya bawakan bagaimana amalan dunia menggunakan AI dalam sistem kehakiman mereka. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, dikongsi secara ringkas dua contoh bagaimana AI digunakan dalam sistem kehakiman dunia. Pertama, di China, membolehkan mahkamah memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai Smart Court System, di mana sistem ini membolehkan pendaftaran kes dilakukan secara elektronik, transkrip perbicaraan dijana menggunakan pengecapan suara dan carian keputusan terdahulu dijalankan secara automatik. Dan sistem ini mempercepatkan proses pentadbiran. Kedua, di Brazil, Mahkamah Agung menggunakan sistem yang dinamakan sebagai Victor yang membantu menapis ribuan permohonan rayuan. Dahulu, proses ini mengambil lebih kurang 30 minit untuk satu kes dan kini hanya memerlukan beberapa saat. Dan daripada dua contoh yang diberikan tadi dapat diperhatikan satu trend penting yang mana AI ini memang membantu dan namun begitu AI ini dikatakan berjaya bukan kerana AI menggantikan tugas hakim ataupun peranan manusia, tetapi AI yang membantu hakim membuat keputusan dengan lebih cepat, tersusun dan berasaskan kepada maklumat yang lengkap. Inilah yang dinamakan sebagai prinsip human in command, iaitu AI menyokong proses dan hakim kekal sebagai pemutus akhir. Dan pendekatan ini sangat selari dengan prinsip kehakiman syariah di mana budi bicara dan hikmah hakim adalah teras kepada keadilan. Maka apabila kita bercakap tentang AI di dalam mahkamah syariah, fokusnya adalah kepada pengukuhan sistem dan bukan penggantian manusia. Saya beralih kepada potensi AI dalam mahkamah syariah. Apakah potensi penggunaan AI yang realistik dan sesuai untuk mahkamah syariah? Kajian menunjukkan bahawa integrasi AI dalam mahkamah syariah berpotensi memperkukuh kecekapan pentadbiran dan kualiti penyampaian keadilan melalui automasi proses rutin, pengurusan maklumat yang berskala besar serta sokongan analitik kepada hakim dan pegawai mahkamah. Seiring dengan peningkatan kerumitan kes dan penggunaan bukti digital, AI diyakini dapat mengoptimalkan proses kerja dan penghasilan maklumat kehakiman secara lebih sistematik dan konsisten. Potensi aplikasi ini merangkumi beberapa bidang utama seperti berikut. Yang pertama, pengurusan bukti digital dan dokumen perbicaraan. Kes syariah pada hari ini semakin banyak melibatkan dokumen kes yang semakin kompleks, bukti digital seperti mesej media sosial, rekod transaksi keuangan dan dokumen elektronik. AI boleh membantu mengekstrak isu penting, mencari percanggahan keterangan, menyusun maklumat secara automatik dan ini sekaligus dapat memendekkan masa hakim dan peguam mengenal pasti isu sebenar dalam pertikaian. Kedua, sistem sokongan keputusan, Decision Support System iaitu DSS. Contohnya dalam kes hadanah. Dalam konteks mahkamah syariah, kes hadanah merupakan antara kategori kes yang paling tinggi didaftarkan dan menuntut pertimbangan insaniah yang halus kerana ia melibatkan kebajikan dan masa depan kanak-kanak. DSS ini boleh membantu menyusun maklumat kes dalam bentuk dashboard, memaparkan sejarah interaksi, penjagaan, menyemak rekod perubatan, laporan sosial daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat
dan membantu hakim membandingkan alternatif penjagaan. AI hanya menyediakan gambaran maklumat yang lebih jelas, tetapi keputusan akhir tetap oleh hakim. Ketiga, e-sijil, tauliah, guaman syar'i bersepadu. Amalan pada masa ini, pemberian tauliah kepada peguam syar'i merupakan bidang kuasa negeri dan diurus melalui jawatan kuasa pentauliahan guaman syar'i di setiap negeri. Hal ini menyebabkan terdapat perbezaan dalam prosedur permohonan, keperluan dokumentasi, tahap verifikasi dan mekanisme pemantauan antara negeri. Situasi ini boleh menyukarkan penyelarasan rekod serta pengesahan status pentauliahan, terutamanya bagi peguam yang beramal merentas lebih daripada satu negeri. Selaras dengan Pelan Transformasi Sistem Kehakiman Syariah 2020 hingga 2025 yang menekankan integrasi data dan pengukuhan sistem tadbir urus digital di Mahkamah Syariah seluruh negara, integrasi AI berpotensi menyokong proses pentauliahan secara lebih cekap, telus dan seragam tanpa menjejaskan autonomi negeri. Dan pendekatan ini tidak bertujuan untuk menggantikan kuasa negeri dalam melulus atau menolak permohonan tauliah, sebaliknya memperkukuh proses penilaian agar lebih cekap, konsisten dan berasaskan bukti yang boleh diaudit. Seterusnya yang keempat, automasi draft perintah dan notis. Pada masa ini, proses penyediaan draft perintah Mahkamah Syariah lazimnya melibatkan beberapa lapisan semakan dan pengesahan. Bagi pihak tanpa peguam, draft perintah disediakan oleh pegawai mahkamah berdasarkan hasil prosiding, manakala bagi pihak yang diwakili peguam, penyediaan draft perintah memerlukan pertukaran dokumen antara firma guaman dan seterusnya semakan bersama sebelum dikemukakan kepada mahkamah. Setelah itu, pegawai unit perintah akan menyediakan versi rasmi yang perlu disemak semula oleh hakim atau pendaftar sebelum perintah bersih dikeluarkan. Prosedur ini memastikan ketepatan tetapi turut mengakibatkan kelewatan, terutamanya apabila terdapat beban kerja yang tinggi, ketiadaan pegawai tertentu atau kebergantungan kepada komunikasi manual antara pihak-pihak. Oleh itu, automasi berpandukan AI mempunyai potensi untuk mempercepat dan menyeragamkan proses penyediaan draft perintah tanpa mengurangkan ketulinan dan kesahihan dokumen kehakiman. Penjanaan draft awal boleh dilakukan melalui template-based auto-drafting yang dipadankan dengan input record proceeding, transkrip CRT dan parameter keputusan yang dibuat oleh hakim. Penggunaan Natural Language Processing ataupun NLP membolehkan sistem mengenal pasti frasa utama, terma perintah dan syarat khusus yang lazim bagi kes tertentu dan lalu menghasilkan draft awal yang lebih tepat dan hanya memerlukan semakan yang minimum. Selain itu, sistem penjejakan status perintah berasaskan portal atau aplikasi juga dilihat boleh membolehkan pihak-pihak ini menyemak perkembangan draft perintah secara waktu nyata tanpa perlu menghubungi pegawai mahkamah secara manual. Konsep ini menyerupai sistem penjejakan penghantaran barangan iaitu parcel tracking di mana pengguna dapat mengetahui status semasa dan anggaran tarikh perintah siap. Pendekatan ini mengurangkan kebergantungan kepada interaksi telefon atau lawatan fizikal ke kaunter. Seterusnya meningkatkan kecekapan dan perkhidmatan dan pengalaman pengguna mahkamah. Baik, hadirin sekalian, setelah kita melihat potensi AI, kita perlu berpijak kepada realiti bahawa teknologi ini bukan bebas risiko. Ia memerlukan kawal selia dan kebijaksanaan supaya tidak bercanggah dengan prinsip keadilan. Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Hakim Negara, AI bagaikan pisau mesin dan ia sangat berguna apabila berada dalam tangan yang betul, tetapi sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Kenyataan ini mengingatkan kita bahawa teknologi mesti membantu keadilan dan bukan menggugatnya.
Antara cabaran dan risiko adalah pertama, ketelusan, bias data dan accountability algoritma. Kedua, keselamatan data dan integriti bukti digital. Sekarang bukti bukan lagi hanya surat dan saksi, tetapi juga meliputi mesej WhatsApp, rakaman suara, gambar digital, video CCTV. Namun, wujud risiko deep fake dan manipulasi digital yang semakin realistik, maka diperlukan sistem pengesahan ketulinan fail, jejak audit digital. Tanpa ini, institusi boleh terdedah kepada bukti palsu. Dan yang terakhir, risiko mengurangkan budi bicara hakim. AI hanya sesuai berfungsi sebagai instrumen sokongan keputusan iaitu decision support dan bukan sebagai pengganti pertimbangan kehakiman. Maka prinsip human in command perlu menjadi dasar yang mana keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Sebagai penutup, kita melihat bahawa integrasi AI dalam mahkamah syariah bukanlah sebagai gagasan futuristik, tetapi satu keperluan strategik bagi memperkukuh sistem keadilan dalam era digital. Mahkamah Syariah telah pun membina asas digital melalui e-syariah dan pelbagai modul tambahan. Dan ini menunjukkan bahawa budaya kerja bersifat digital telah wujud. Namun, penerapan AI masih yang bersifat analitik dan sokongan keputusan masih berada di tahap awal dan perlu dilaksanakan secara berperingkat dan berhati-hati. Dalam kerangka syariah, AI harus difahami sebagai instrumen sokongan maklumat dan bukan entiti yang menggantikan budi bicara hakim. Dari sudut amalan, kesan integrasi AI boleh berlaku dua tingkat. Yang pertama, peningkatan kecekapan melalui automasi tugas pentadbiran seperti draft perintah, pemprosesan bukti digital dan penjadualan kes. Kedua, pengukuhan kewibawaan institusi kerana keadilan bukan sahaja perlu dilakukan tetapi perlu dilakukan, dan AI membantu memastikan rekod dan aliran kerja dan penjelasan keputusan menjadi lebih sistematik. Sehubungan dengan itu adalah dicadangkan pembentukan kerangka dasar AI kehakiman syariah adalah langkah utama ke hadapan, dan dasar ini perlu menyentuh aspek kebolehserasian sistem antara negeri, keperluan explainable AI serta garis panduan penggunaan AI oleh hakim, peguam syar'i, pendakwa syar'i dan petugas mahkamah. Sebagai langkah awal, dua projek rintis yang realistik iaitu DSS Hadanah untuk membantu hakim memvisualisasi data dan fakta berkaitan kebajikan anak, dan sistem e-sijil tauliah guaman syar'i bersepadu untuk memperkemas proses tauliah dan integriti profesyen peguam syar'i. Dan akhirnya, AI bukan datang untuk mengambil alih peranan hakim. AI hadir sebagai pelengkap yang memperkukuh keupayaan institusi kehakiman syariah untuk bergerak seiring dengan tuntutan teknologi semasa berpandukan maqasid syariah. Mahkamah Syariah perlu bersedia mendepani perkembangan AI agar kekal relevan, diyakini dan berwibawa dalam landscape keadilan Islam era digital. Terima kasih kepada semua pendengar. Semoga apa yang telah disampaikan ada manfaatnya buat kita semua dan membuka ruang kepada perbincangan lanjut di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.